Hukum kerja food delivery, hantar makanan yang tidak halal. Terima kasih, dia kata. Ada belakang. Ni. Ni orang Melayu ni. Kalau tidak dia tulis khap kum khap. Nampak tak? Baik. Apakah hukumnya kerja hantar makanan tidak halal? Tidak halal dengan haram ni apa beza? Tulalah. Kalau tidak haram halal, tidak halal haram. Baik. Halal dengan haram ini jelas. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Baik. Kalau kita sudah jelas hukumnya, harus kita atau yang halal, haram atau yang haram. Kerana bayyin sudah terang jelas. Tetapi kalau kita tersalah, bila tersalah tidak haram. Contoh, kita ingat makanan ini makanan yang halal, tiba-tiba sebenarnya makanan yang haram. Kita pergi ataslah dengan kereta ke, lori ke, dengan motosikal ke, pasal kita tak tahu benda ni haram. Kita duk ingat halal, hukumnya dimaafkan. Dalil, Nabi kata 3 perkara Allah maafkan umat aku buat. Nombor 1, dia salah, dia tersalah. Nombor 2, dia terlupa. Nombor 3, dia dipaksa. Contoh paksa ke mana? Tok Imam, Tok Syiok duduk depan masjid lepas asar bulan Ramadan. Datang orang jahat bawa bedil bubuh di kepala Tok Imam dengan Tok Syiok. Puasa ke tak? Puasa. Makan nasi kabu ni dengan air teping sebuku. Tidak aku bedil kepala mu mampu. Tok Imam pun takut kena bedil makan. Makan siapa kenyang, puak tu kata terima kasih kerana makan. Nampak? Ada apa pesanan? Saya nak balik dah, kata puak. Tok Imam kata boleh tak esok mari sekali lagi. Bayar lagi. Hukum semalam puasa Tok Imam hari itu tidak batal. Kerana apa? Dipaksa batalkan puasa. Tidak batal. Jelas tu contoh. Terlupa. Kita ingat semaya dah Isa. Kita tidur tak semaya Isa. Sampai kemati kita tak ingat. Di akhirat Allah tak tanya dah. Kerana bukan sengaja. Nampak lagi? Tersalah. Buana pula. Kita semaya subuh. Kita semaya zuhur. Kita giniak semaya asar. Jadi tak semaya zuhur? Jadi tak? Tak jadi ya. Semaya zuhur niat semaya asar. Tak jadi. Dan dia kita tak ingat sampai ke mati. Kalau kita ingat, kita ulang. Tak? Dah kita tak ingat, maka gitu lah. Dia akhirat tidak ditanya lagi. Yang kita tak semaya zuhur pada hari itu. Kerana tersalah ni. Jelas? Jadi kalau kita tak tahu, tidak mengapa. Yang boleh, yang tak boleh, kita tahu dah. Barang ni arak. Barang ni barang judi. Barang ni barang haram. Tak boleh. Nampak? Kerana apa? Kerana Allah suruh kita beribadat sebagai bekal mati kita lagi. Siapa yang tidak ada bekal mati, dia sama dengan terjun dalam laut. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia kata mana? Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama dakhalal bahra bila safinatin. Barang siapa masuk ke dalam kubur tidak membawa bekalan amal soleh, sama seperti terjun dalam laut, tidak ada perahu. Lemah. Itu yang dalam riwayat al-mayyitu fil qabri kal gharikil mughawwis. Mayat di alam barzakh seperti orang yang sedang lemah di dalam lautan. Nampak? Jadi kalau barang yang haram, jangan main-main. Allah suruh kita buat bekal amal soleh. Apa amalan kita? Nombor 1, semaya, haji, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau makan haram, tidak terima. Dalil, la yaqbalullahu salata, la yaqbalullahu sadaqatan min ghululin wala salatan bighairi tuhurin. Allah tak terima semaya, Allah tak terima apa benda ni sedekah daripada harta yang haram, dan Allah tak terima semaya yang tidak bersuci. Hak nombor 1 tu. Allah tak terima sedekahmu kalau harta haram.
Jadi kalau semayang, harta haram, kita kerja haram, buat semayang, tidak terima semayang. Walaupun kita takbir kuat, Allahu Akbar, dengar siapa Mesir tu. Nara semayang, dengar siapa Mesir, bak takbir, tak terima juga. Sama seperti Allah tak terima orang yang ketuk, tak ambil wuduk, dia semayang juga. La yaqbalullahu salata ahdikum idza ahdasa hatta yatawadda. Kalau kamu berhadas, Allah tak akan terima semayang kamu siapa kamu ambil wuduk. Apalagi kalau makan haram. Allah pesan makan halal ini dua perkara. Pertama, makanan mesti halal. Yang kedua, mesti bersih. Kalau halal saja tidak bersih, tak boleh. Ikan halal dah. Allah halalkan makan ikan. Tapi kita tak basuh darah-darah. Audaman masfuhan. Haram kamu makan darah-darah yang basah. Kamu pergi makan benda halal tapi tidak bersih. Tidak boleh. Kerana syarat dia, nombor satu halal, gaji kita halal, duit kita halal. Nombor dua, bersih. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah apa saja di bumi ini halal, bersih. Nampak? Tahu dah barang ni barang haram, barang ni barang dosa, atas juga. Sebab apa? Nak pitih. Betul tak? Nak ke pitih. Pitih tidak salah. Kita salah. Nak pitih punya pasal, agama kita letak tepi. Salah itu. Faham? Sebab tu yang jahat bukan dunia, manusia jahat. Di akhirat kaki, kereta ke masuk ke neraka, orang. Orang masuk. Di akhirat kaki, rumah batu ke masuk neraka, tuan rumah masuk. Tuan rumah tidak masuk. Babi tak masuk neraka. Padahal uduh babi tu. Jauh comel kita dengan babi. Kita masuk neraka. Pasal apa? Pasal tidak taat agama. Jadi ingat nak cari duit, carilah. Kaya tidak salah. Tidak ada orang kaya masuk neraka sebab kaya. Tidak ada orang miskin masuk syurga sebab miskin. Orang miskin masuk syurga sebab amal ibadat dia. Sebab saja. Hakikat kerana rahmat kasih sayang Allah. Faham? Orang kaya masuk neraka bukan sebab kaya. Sebab dia derhaka kepada Allah. Faham? Kereta Ferrari 400 juta suti, tak masuk neraka. Tuan kereta masuk neraka. Kalau tidak semayang. Betul tak? Jadi ingat, lain kali nak harta barang, nak cari duit, carilah. Sahabat Nabi ada hak kaya, ada miskin. Ada banyak pitih, ada tak ada pitih. Semua molek belaka. Janji, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman yang betul dan amal soleh tu ada. Lahum jannat, baru dapat syurga. Okey? Kalau barang haram, muna upos juta kok, juta bak pun, aku tidak tahu. Kenapa? Aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan dah, talabul halal faridah ala kulli muslim. Mencari yang halal wajib atas sekalian orang Islam. Kaya tidak salah, kaya lah rumah besar bukit sekalipun. Janji harta yang halal. Okey? Satu lagi nak cerita. Anak Nabi Adam dua orang. Seorang nama Habil, seorang nama Qabil. Betul? Allah suruh sedekah. Lalu Habil ni dia sedekah unta yang kambing yang gemuk-gemuk. Qabil ni dia cerdik sikit. Dia bui buah kemah hak buruk-buruk. Nampak? Dia bui hak tak molek. Okey? Habil bui kambing hak gemuk-gemuk. Qabil anak Nabi Adam juga bui buah kurma hak buruk. Allah terima hak Habil. Allah tak terima hak Qabil. Kenapa hak tak molek? Dah kalau anak Nabi Adam pun beri hak tak molek, Tuhan tak terima, apatah lagi mau anak siapa? Faham tak lagi? Anak Nabi Tuhan tak terima. Kalau we hak uduh. Dah, apatah lagi kita. Anak Cik Wen. Nampak tak? Tu pun kata ni juga. Nah.